Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Okey, bertemu lagi dalam channel di Kebun Anda. Okey, dah lama saya tak bersiaran. Panas. Okey, dah lama saya tak bersiaran. Saya rasa dia dah tak keluarkan video ni hampir 2 bulan dah. Disebabkan oleh saya yang memang dah jarang sangat masuk kebun. Keadaan kebun saya agak semak dah sekarang. Disebabkan oleh kesihatan saya yang tak berapa okey. Okey, jadi kita tutup bab tu. Okey, hari ni tuan-tuan saya nak belanja pada tuan-tuan ataupun saya nak kongsikan apa yang saya lakukan di kebun. Agak panas terik hari ni. Sebelum ni hujan setiap hari, sehari 2 kali hujan. Hari dah 2 hari dah saya rasa matahari dah keluar. Sekarang ni dah pukul hampir pada 5.30 petang, tapi matahari masih lagi panas. Jadi saya nak buat aktiviti meracun tuan-tuan. Aktiviti meracun rumput, meracun serangga dan juga meracun kulat pada pokok durian saya. Sebab apa? Dah lama sangat saya tak meracun kulat. Dan juga banyak serangan serangga dan juga kulat pada pokok saya. Dan juga serangan serangga tu agak kronik lah. Okey, jadi ada satu kali itu saya dah lama sangat tak masuk kebun. Saya masuk malam lah. Saya masuk malam untuk saya tinjau. Saya tengok keadaan pokok saya dipenuhi oleh jangkitan kulat dan juga serangan serangga, terutamanya bena putih. Tapi hari ni saya tengok pokok yang diseram bena putih tersebut, bena putih tu dia dah tak ada kat situ, tetapi pokok tersebut mengalami kebakaran pada daun. Jadi tuan-tuan, hari ini saya nak kongsikan kepada tuan-tuan apakah jenis serangga yang menyerang pokok saya. Sebelum ni tuan-tuan, pokok saya tak pernah dijangkiti ataupun diseram bena putih ni. Tapi kali ni dalam minggu lepas lah saya masuk, saya tengok banyak setiap pokok. Saya masuk malam, saya tengok setiap pokok dijangkiti ataupun dihinggap ataupun dimakan oleh bena putih ni. Tapi saya masuk hari ni saya tak baru nampak. Nanti saya tunjukkan kepada tuan-tuan. Dan juga saya kongsikan kepada tuan-tuan racun apa yang saya gunakan untuk merawat bena putih untuk kali ni. Okey, jom. Okey tuan-tuan, pokok saya sekarang ni bulan 11, menghampiri kepada 2 tahun 10 bulan tuan-tuan. Okey, keadaan pokok saya yang diserang serangga yang amat teruk, agak teruk sebab apa, tak pernah diserang serangga yang macam ni. Okey tuan-tuan, kalau tengok, okey ni bena putih tuan-tuan. Okey, bena putih nampak dia dah hangus. Hari tu dia banyak ni semua dihinggap oleh dia. Nampak yang hangus-hangus ni. Ni nampak ni bena putih ni. Okey, dia sejenis kutu sejenis kutu yang menghisap. Tengok ni permukaan daun yang ni semua bekas-bekas dia lah ni. Hari tu saya tengok ni mati habis lah. Okey, dahan mati. Okey, lepas tu banyak jugalah serangga-serangga lain, tapi yang ketara tengok bena putih. Wah, saya tak pernah dijangkiti pokok saya ni, tak pernah dijangkiti bena putih. Sebab apa, sebelum ni kalau tuan-tuan tengok mengikuti channel-channel saya memang kerap membuat semburan racun serangga dan juga folia termasuk racun kulat. Tapi dah 2 bulan dah disebabkan oleh hujan yang teruk, lepas tu faktor kesihatan saya yang tak berapa okey. Jadi saya tak larat untuk saya buat kerja ni. Jadi hari ni saya kuatkan semangat disebabkan cuaca yang agak okey. Saya nak meracun serangga ni. Tengok tuan-tuan, dia bergerak Kalau tuan-tuan nampak, nampak tu dia bergerak. Ni bena putih tuan-tuan. Kalau ada dekat pokok tuan-tuan, nampak tu, tuan-tuan nampak pergerakan dia. Okey. Tadi dia bergerak. Dia sejenis serangga tuan-tuan. Okey, ni. Ni mana dia? Ni nampak penuh kat pucuk-pucuk ni. Okey. Dia nampak dia bergerak. Okey, ni bena putih. Okey, ni kumbang. Kumbang ni biasa.
Kita tengok, okey, terbang dah dia. Kumbang pun banyak. Okey, bena putih ni. Nampak tu. Ada pergerakan dia. Okey. Banyak terlampau banyak serangan serangga. Tengok atas tu pun ada penuh ni. Jadi saya memang banyak kena sembuh ni. Saya perlu mandikan pokok ni. Alhamdulillah tuan-tuan, pokok saya ni tak sampai 3 tahun lagi. Tapi alhamdulillah lah, besar dia. Dekat besar peha jugalah tu. Okey, ni pokok antara pokok yang besar lah. Tak semua pokok macam ni, tapi alhamdulillah yang mana okey. Tapi ada juga pokok saya yang terendam kali ni, terendam air disebabkan hujan yang terlampau lebat ni. Kalau tengok sana ni berlembah air-air ni. Air ni semua menyebabkan pokok bermasalah. Banyak serangan serangga ni. Saya harap bina putih ni tak kena ke setiap pokok lah. Ada juga tuan-tuan. Nampak tu. Penuh. Banyak. Okey. Tengok tu. Nampak dia bergerak tuan-tuan. Okey. Dia macam sarang labah-labah lah. Okey tuan-tuan, seperti saya janjikan, saya akan beritahu apa yang saya letak. Selalunya saya gunakan 505. Yang ni Kenrail. Okey, selalu saya guna Nurule. Yang ni dah habis dah, tinggal sikit sangat dah. Okey, lepas tu saya beli Nurule 505. Bahan aktif dia glyphosate dan juga cypermethrin. Ini untuk yang agak kuat lah untuk membendung kumbang-kumbang, ulat pengorek batang, serangga-serangga teritik. Okey, apa lagi? Kutu treat. Okey, memang agak berkesan. Lepas tu saya gunakan Menkoren. Monseren. Okey, Monseren. Tapi saya tak pakai Monseren kali ni. Sebab apa? Monseren ni dah sikit dah. Okey, saya gunakan Antrakol untuk racun kulat. Jadi saya akan gunakan ni. Okey, Antrakol dan juga racun serangga. Lepas tu saya akan letakkan folia. Saya tak tahu lah, mungkin saya pakai Microplan ni. Okey, ada keluaran Wukol. Ataupun saya pakai Kasrat ni. Okey, keluaran Yara. Ataupun saya pakai yang ni jarang saya pakai, berat lagi. Ini pun berat lagi. Saya banyak gunakan. Tuan-tuan, saya suruhkan bawah ni. Okey, saya banyak gunakan saya punya folia sendiri ni. Jadi saya guna folia saya sendirilah kot. Okey. Okey tuan-tuan, saya akan bancuh. Bancuhan dia 10 ml 10 liter. Atau 10 liter 18 liter lebih kurang 30 ml lah. Yang ni lebih kurang 50 gram. Okey, jadi saya nak bancuhan yang ni 50 liter. Okey, jadi saya terpaksa sukat lah.
Okey tuan-tuan, sambungan kepada video saya paparkan awal tadi. Okey, 3 hari selepas saya buat semburan racun pada pokok durian saya. Kalau tuan-tuan tengok sebelum ni, memang terdapat serangan serangga yang teruk. Terutamanya bagi serangga bena putih. Okey, jadi hari ini saya tunjukkan kepada tuan-tuan, kita tengok keadaan pokok selepas saya letakkan racun serangga 505 jenama Nurule. Perawit aktif dia cypermethrin dan juga chlorpyrifos. Okey, kita tengok adakah 3 hari selepas saya buat saya sembuh racun, tapi hari kedua tu ada kena hujan. Tapi saya tengok, saya rasa serangga tersebut dah tak ada. Harap dia pupus lah. Okey, jom kita tengok tuan-tuan. Okey tuan-tuan, 3 hari selepas saya buat semburan racun, pokok je ni yang agak teruk. Kalau tengok ni kesan yang hangus-hangus ni, ni semuanya kesan bena putih. Tetapi seperti yang saya tunjukkan sebelum ni, setiap pucuk ni dia ada bena putih. Kesan-kesan dia ada lagi. Tengok tuan-tuan, tengok. Okey, kesan putih-putih tu ada lagi. Tapi dia punya serangga tu saya rasa memang dah tak ada dah. Okey, memang dah mati dah. Okey, tengok kesan-kesan tu ada lagi. Okey, tetapi serangga dia saya rasa memang dah memang tak ada. Kalau tidak dia bergerak serangga tu, kalau tuan-tuan tengok pada video ni, dia warna putih tu. Dia bergerak dia bergerak, dia hidup. Sekarang ni memang dah tak ada. Kita tengok pokok-pokok yang lain. Pokok ni agak teruk juga hari tu. Okey, kalau tengok kesan hangus ni, setiap pucuk ni semua kesan bena putih yang hangus ni. Okey, yang menggulung-gulung ni kesan hangus dia ni. Okey, gulung ni kita buang. Ni kesan. Tapi alhamdulillah, selepas 3 hari saya letakkan racun serangga 505 jenama Nurule. Kalau tuan-tuan perasan yang kerap mengikuti video saya banyak gunakan jenama racun 505. Tak kira apalah, jenama Nurule ke macam-macam juga yang saya letak. Tak semestinya Nurule. Okey, kalau tengok tuan-tuan, pokok saya ni dah menghampiri kepada 3 tahun. Ni kesan-kesan kerbau ni. Dah menghampiri kepada 3 tahun, alhamdulillah. Walaupun hari tu dia terencat, banyak yang terencat. Tengok tu dahan sebelah tak ada. Ini pun kena apa? Kena garu dengan kerbau tu hari. Ni kaki ganda. Tu pun kaki ganda. Kebanyakannya lah. Okay, kalau tuan-tuan tengok pokok-pokok lain ada tak serangga, saya rasa saya tak nampak. Alhamdulillah lah. Ni pun okey, jadi saya tak adalah hari tu putih. Memang penuh serangga dengan kumbang, macam-macam kumbangnya. Jadi sekarang ni sebab hari tu memang saya tak dapat beracun. Sebabkan oleh hujan, non-stop hujan. Ada 2-3 hari inilah panas sikit. Semalam pun hujan. Sehari selepas saya racun tu hujan. Tengok keadaan lembap basah ni. Jadi kalau cuaca agak okey, kesihatan saya okey, saya akan maknanya balik semula lah ke rutin penjagaan saya. Okey, tu dia tuan-tuan. Racun serangga yang saya gunakan dalam merawat ataupun dalam mengawal serangga bena putih. Kutu trik pun saya guna yang tu. Saya pernah tunjukkan kepada tuan-tuan. Dan juga berkesan untuk kumbang yang couple-couple tu. Kumbang tanduk. Kumbang tanduk dan juga belalang-belalang memang alhamdulillah berkesan. Jadi saya tunjukkan kepada tuan-tuan di sini. Diharap video saya ni membantu tuan-tuan yang dalam mencari racun yang terbaik lah.
Nak kata terbaik itu tak tahulah kan, tapi saya banyak gunakan racun 505. Jadi kalau sebelum ni tak pernah ada masalah, tapi 2 bulan dah saya tak letak. Jadi baru ada serangan sekarang ni. Dan juga 3 hari lepas saya baru sembuhkan racun serangga ni. Dan juga saya nampak alhamdulillah berkesan. Okey tuan-tuan, jangan lupa untuk subscribe dan juga tekan butang notifikasi. Diharap apa yang saya papar ni memberikan input ataupun tip berguna kepada tuan-tuan. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.